Assalamualaikum, hai korang, welcome back to my channel. So hari ni kita nak review guys menu terbaru daripada Mary Brown, melelelele top. I bukan top, I bottom. So ni melelele top. Okay, video jom unboxing. Kenapa ada dua bungkusan? I beli dua kali sebab apa? Setiap RM30 ada RM10 voucher. So total ni macam 50 lebih. So why not I beli dua? Tapi I add on, I upgrade dua-dua ni. I salted caramel yang terbaru. I tak rasa lagi. Tapi sini dah tumpah. I don't mind. Yang penting tak meleleh. I faham delivery kot. Bukan senang. Lagi pun tak meleleh tak apalah. Yang penting ni okay. Okay? Nak complain memang idiot lah. I faham. Okay guys. Okay. Yang ni ada chocolate apple pie. Chocolate custard. Oh my god. Wow ni lah. New smoky cheese. I make semua set. Kali ni I make semua. I tak kira. Ya Allah, bau dia. So kita ada burger dia. Nampak besar, nampak kecil. I don't know. Alhamdulillah, terima kasih Mary Brown. You asingkan cheese dia. Ya Allah, tengok dia. Uyuh, nampak sedap sangat. Ada wedges. Dan ada seketul ayam walaupun bukan tight. Tapi dia besar. Yang penting bukan kepak dan bukan peha. Okay. Bau biasa je, hot and touch tu. Cuma letak smoky cheese. Next. Ini pula delivery yang kedua. Okay, dalam ni adalah mac and cheese bowl dia guys. Ya Allah, tapi ringannya. I ingat dia kan besar macam pot meals yang hari tu. Bau dia sedap tak? Terus kecoh, ya Allah, nampak sedap. Tapi dia tak sebanyak Fox Meals hari tu. Yang ni pula adalah set. Kenapa dia macam ni? Kenapa dia letak dalam ni, ya Allah? Ni adalah potato platter dia. Ya Allah. Wow, meriahnya. Okay guys, video. Jom kita set up and then kita review. Okay guys, kita tuang siap-siap dia punya cheese tu. Tapi cheese yang pekat gila nak. Dia bukan cheese yang cair tau. Macam dia tak meleleh. Dia macam oh my god, pekat gila. Wow. Tak habis tapi tak apa. Macam tu je lah untuk buat thumbnail. Cantik kan? Alhamdulillah guys, welcome back to my channel. So kita dah selesai. Kita alihkan prop kita buat thumbnail tadi. Inilah di sebalik, you know, content creator punya dunia guys. So idea sama actually. I dah pacak satu dah, tak sabar nak minum. Sebab tunggu lepas azan isyak tadi. Okay, banyak gila guys. Tunggu ni semua 40 lebih. So RM20 voucher. Free delivery lagi dua-dua. So kita rasa dulu air ni adalah I beli smoky cheese box meal. Ada burger, ada wedges, ada seketul ayam dan juga ada air. Ingat nak biar 2 ketul ayam. Tapi seketul macam tak cukup. Tapi tengok macam besar macam cukup kot. Alhamdulillah. So kita rasa lepas tu air dia saya upgradekan kepada Mary Brown Ice Salted Caramel Latte. Kemudian saya add on dengan chocolate custard pie. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tumpah tadi tu tengah sesuaikan sikit. I don't mind. Wow, sedap, pekat gila. Rasa latte dia, rasa kopi dia. Brain freeze sebab sedap. So basically semua bersama je. Sedap-sedap. Kalau you tak nak, you boleh ambil air biasalah. Dia punya dalam thumbnail dia tu, dia kata air dia prioritaskan air Fanta grapes. Whatever. So guys, nampak tu menarik. So saya nak rasa dulu custard chocolate pie dia. I memang favourite gila pie daripada Mary Brown. Memang love gila. I pun dah lama tak makan pie McD. McD pun dah lama tak buat benda baru kan. Benda macam kita semula je. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila lah. Panas-panasnya.
Chef's kiss. Sedap kan? Saya tak pernah makan yang apple pie punya Mary Brown. Dia tak selembut pastry macam pie McDonald. Sebab dia punya tepung luar tu lebih keras, lebih tebal dan lebih liat. Tapi sedap je. Okay. Next saya nak rasa ni. Ya Allah, banyaknya nak. Okay. Dia bagi ni. Ni untuk ni kot. Okay. Saya rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kentang ni semata-mata ya. Oh, no. Bawah dia ada kentang putar. So, kita ambil kentang putar ada, kentang ada, cheese ada, ayam. Lepas tu ada cili-cili flakes dengan smoky cheese tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Somehow cheese macam cheese biasa je, tapi dia punya smoky BBQ tu rasa macam twisty, keropok twisty flavor BBQ. Wow, meriahnya. Jadi ambil air lakat. Nama ni adalah Smoky Cheese Double Potato Platter. Smoky Cheese Double Potato Platter. Oh, double potato ni maksudnya potato ada fries dan juga mashed potato. Sedap lah nak. Wow. Wow, meriahnya. Tadi macam kau nampak ni ya, kentang ni dah soggy, dah lembek. Sebab delivery, I yakin kalau you makan dine in, mesti kentang ni masih crunchy lagi. Okay? Mashed potato yang banyak no. I rasa dia ambil mashed potato large. Dia letak kentang large, letak chicken fillet dipotong-potong, letak smoky cheese tu, tabur cheese flake dengan daun bawang. Tapi I mengaku benda ni memuakkan. Maklumlah cheese kan. Sedap gila. Okay, next. Ni adalah I ambil set dengan air ni. Dia dua. Actually dengan air gas biasa je. I upgrade RM2 lebih dapat air salted caramel latte. Ni namanya adalah mac and cheese bowl combo. Okay. Tapi I rasa kena kacau dulu. Dia makaroni tak banyak sangat lah. Luckily ada extra sauce lagi ni. Okay, untuk ni dinti. Tapi dari segi leleh berbaloi, I rasa berbaloi lagi yang pork meals tu. Tapi definitely yang tu rasa lain lah. Tu rasa gochujang, rasa pedas-pedas. Ni rasa smoky beef. Smoky. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow. Sedap lah. Dia memang tak sama macam pork meat tu, tapi sedap. Dengan rasa tersendiri lah. Tapi ayam dia I dapat dalam 4 ke 6 ketul sahaja. 5 ke 6 ketul. Dia macam set jimat bowls macam tu lah kot. Tapi banyak yang kedai-kedai lain yang buat mac and cheese. Nampak?
I hope one day my rumah ada buat kelainan sikit. Mac and cheese smoky beef tu dah smoky cheese tu dah okey dah. Mungkin boleh add on benda lain ke. Cumanya contoh macam ni, tambah letak mashed potato bawah, mac and cheese, lepas tu tak gravy dia. Mashed potato makan dengan mac and cheese, mesti sedap weh, mesti kenyang gila. Sedap. You know what? Kan ada masakan orang Sabah tu kan yang dessert makaroni sejuk, makaroni cocktail tu, makaroni coleslaw tu. I rasa kalau you all letak coleslaw Mary Brown punya coleslaw kan macam buah-buah sayur-sayur manis-manis kan. Letak dalam ni, buat dengan mac and cheese. Kan best ada sayur-sayur macam tu, dia manis-manis berlemak. Lain pada yang lain, betul tak? My God, nak habis dah. Sedap. Personally, I rasa untuk makan yang berlemak, bercheese macam ni tak sesuai minum air latte sebab dia macam memuakkan, mengenyang. Sebab ni dah susu, yang ni pun mesti ada telur kan, berlemak kan, protein kan. So kalau dapat minum air masak-masak macam Harvard ice lemon tea ke kan, lemonade ke, I rasa lebih better lah untuk menghilangkan rasa lemak-lemak kat mulut korang pun. Tapi kalau you try latte pun okey juga. Personally yang ni lebih sedap daripada McD punya dan lebih murah. Okay, next. Tadi tu double cheesy barbecue cheesy smoky cheesy double potato kan. Why not buat triple potato next time? Jadi dah ada mashed potato, dah ada fried, letak pula wedges. Dah kan. So tapi kan McD kan ada dia punya chili prawn kan, yang letak dalam chili prawn yang letak dalam bubur tu kan. I rasa kalau instead of letak chili flake, dia letak chili prawn tu mesti sedap kan sebab dia minyak-minyak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cheese ni tak masin macam nachos cheese. Dia lebih macam berlemak, okay? Tapi tak tawar. Dia ada rasa dia. Okay, adakah memberi impact yang sangat dahsyat? Yang ni tak tahu lah spicy ke, yang penting bukan original lah, ataupun hot touch. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Cuma I rasa semua ayam macam ni kot, dia sedikit masin. Sedapnya. Kan. Kena. Sebab ayam dia ni dia agak pedas. Dia tak sepedas macam ayam 3 kali spicy McD tu. Tapi definitely ni hot touch kot. Ayam ni lebih pedas daripada ayam KFC spicy. Rasa dia perap ayam ni. Sedap. Walaupun dia sejuk, tapi kulit dia si crunchy, tak soggy, berjuicy. Love. Dah. So far antara kesemua ni, yang ni pada dah. Burger tak tahu lagi. Tapi mana muak gila nak. I memang makan tak habis, tapi bukan bermaksud I buang, I simpan dan I panaskan, okay? Untuk makan lagi. So, burger ada sayur, ada cheese BBQ tu. That's all. Dia tak ada cheese deal tau, dia tak cheese tu terus. Ada lah. Dia ada cheese deal. Dia tak cheese deal, dia tak cheese tu lagi. Tapi rasa macam tak kena lah. Tambah add on sikit, mungkin lagi berbaloi. Nyam, banyak cheese, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Hmm. 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 Aku cakap pasal masin, yang ni lagi masin daripada yang ni. Tapi sangat sedap. Biasalah ayam goreng kan. For me, dia macam tak beza sangat dengan ayam ni. Cuma dia ada saute lah. Yup, I rasa dia macam burger biasa, burger merah biasa, dia tak cheese sahaja. So guys, kita nak review sekarang. Overall, I rasa the best so far. I rasa somehow, surprisingly, I ingat benda ni paling tak sedap, tapi benda ni sedap no. I rasa kena lah dengan kombinasi smoky cheese tu dengan double potato ni. Love teruk. Kalau dia dapatkan lebih ke daun bawang tu, love, dan letak jagung, sweet corn, mesti lagi sedap. Tak tipu. Next time try letak sweet corn ya. Okay. Kedua somehow, walaupun I rasa dia tak sesedap pork meals, tapi I rasa dia sedap. Terbukti dia, nak habis. Yang kedua, I rasa ni dengan ni memang kena gila. I rasa kalau Mary Brown boleh buat chicken popcorn kan, boleh letak dip dengan ni mesti lagi sedap. Macam ni kan nak cubit-cubit kan, leceh kan. Kalau chicken popcorn boleh lagi sedap. Dan dalam balik burger, sebab burger I rasa masin lah. Mungkin, I don't know. Ya. So yang ni I bagi 10/10, 9/10, 8/10 dan 8/10. Yang ni, oh my god, love. Tapi dia lebih sedap dari Maggi, tapi tak sesedap Zeus lah. Okay, Zeus ke Mixu ke. I rasa Mixu ni lagi sedap, yang latte hazelnut tu. Tapi yang ni sedap juga. Okay guys, korang kena try. Yang ni I bagi 8/10. Thanks so much for watching guys. InsyaAllah kita jumpa lagi kan. Macam biasa, sebelum korang belah, klik subscribe, like video, share. Jaga diri. Assalamualaikum. Annyeong.